Dekat tangan aku sekarang ini Coros Apex 4. So, aku dah lebih dari 20 hari dah aku pakai. Korang bayangkan, dah lebih 20 hari tapi bateri still ada. So, basically aku dah fully lenjan. So, at the same time juga, kalau let's say kalau korang dah tengok video aku punya first impression, korang boleh tengok. And untuk kali ni aku nak bercerita apa yang aku rasa selepas dah hampir sebulan dah aku pakai without charging pun jam ni. Let's go. Number 1, untuk jam Coros Apex 4 ni, dia punya specialized dia sesuai untuk orang yang selalu naik gunung, masuk hutan, untuk adventure lah, especially untuk yang high altitude. At the same time juga kan, let's say kalau korang someone yang really into fitness, sedang mencari jam fitness yang memang ultra ringan, so aku rasa ni sesuai kat korang. Sebab aku dah banyak smartwatch dah aku review tau. Yang menarik dengan jam Coros Apex 4 ni kan, sebab dia punya berat dia sangat-sangat ringan. So that bila korang pakai lama-lama kan, korang tak terasa sangat. Itu aku punya feedback aku selepas hampir sebulan pakai. And let's say kalau aku pakai hampir 24 jam, kecuali mandi aku buat keluar lah kan, dia actually at one point korang tak rasa pun yang dia ada dekat tangan korang sebab dia ringan. Ringan sebab apa? Sebab untuk jam Coros Apex 4 ni dia pakai grade 5 titanium. So titanium ni dia satu bahan yang dia sangat ringan, at the same time dia lagi tahan daripada besi biasa. So bukan saja korang dapat material yang ringan untuk korang sentiasa pakai dekat tangan korang, tapi korang juga ada dapat durability. Disebabkan juga dia punya screen dia buat dari sapphire. Sapphire tu material yang sama yang ada dekat lens phone korang, sebab dia sangat-sangatlah tahan cala. So grade 5 titanium dikombine dengan sapphire glass, maka terhasillah jam yang sangat tahan rasa dan ringan ni. Number 1 problem bila kita selalu ada aktiviti outdoor kan, especially Malaysia, memang cuaca kita sangat panas. So ada banyak expose dengan matahari. Apa yang special dengan jam Coros Apex 4 ni, dia pakai third generation MIP display. Okey, apa tu MIP display? Okey, ada jam yang pakai AMOLED, ada jam yang pakai LCD. MIP display ni kalau korang tengok dekat-dekat, dia macam display dekat kalkulator lama korang. Macam kalkulator punya display kan, macam lagi korang duduk outdoor dia lagi terang kan, sebab dia tak bergantung kepada cahaya daripada backlit. So disebabkan itulah display dia tak sharp macam AMOLED, dia tak terang sangat, tapi dia offer something yang sangat tahan lasak. Dia energy efficient sangat-sangat. So aku rasa ini another reason kenapa jam ni dia punya jangka hayat dia. Korang bayangkan, ini dah masuk 20 hari dah aku pakai, bateri ada lagi 30%. Memang aku rasa dah boleh lupakan kot charger korang. Let's say kalau korang ada adventure pergi mana-mana, dah tak payah bawa charger dah, sebab memang hampir sebulan bateri dia. Okey korang, untuk jam ni dia ada dua saiz tau, 46mm dengan 42mm untuk orang yang tangan kecil sikit. Tapi untuk aku punya of course lah 46mm, tapi dia tak nampak macam besar sangat. And warna dia aku suka, warna macam hitam-hitam grey sikit. Let's say kalau aku pakai, even untuk casual, aku pergi macam buat benda yang bukan yang berasaskan sukan lah, dia masih nampak matching. So dari segi nampak dari jauh kan, dia tak ternampak sangat macam jam ni untuk fitness saja. Lagi satu juga, okey, untuk dari segi waterproofing juga, dia support sampai 5 ATM. So let's say kalau korang setakat nak redah sungai, mandi swimming pool, bawa masuk hujan, bagi yang Muslim kalau nak wuduk, no worries. Kalau korang tak perlu risau lah, sebab jam fitness kan, yang direka untuk outdoor, masuk air sampai 5 ATM pun boleh. Lagi satu, untuk jam ni dia nampak je macam biasa-biasa tau, tapi dekat dalam dia built-in speaker juga, and ada dual mic noise reduction juga. So meaning let's say kalau macam setakat notification masuk untuk alarm clock, memang bunyi dia sangat kuat. Walaupun jam ni nampak macam, bagi aku lah, dia tak nampak macam smartwatch yang canggih yang lain, tapi dia more than enough. Nice lah, nampak rugged, nampak garang. Lepas tu dari segi performance pula, dia menurut Coros dia 30 kali ganda lagi laju daripada previous generation. Bagi aku ini satu a big improvement dari segi performance. So meaning bila kita dekat luar kan, kita perlukan something, jam yang sangat laju, sangat stabil, dia tak hang, dia tak crash, so that waktu korang tengah tracking ke tengah workout, dia tak tiba-tiba padam atau reset sendiri. Aku rasa ini salah satu features yang bagi aku a big improvement. Let's say kalau korang dah pakai previous generation punya.
Lagi satu juga, menurut Coros, dia juga ada satu features yang dinamakan sebagai voice pin. Let's say kalau korang tengah duk tracking kan, contohnya kan, let's say kalau korang nampak macam waterfall, korang boleh pin je, voice pin je waterfall, dia akan mark location tu. Aku rasa ini function yang memang sangat berguna. Let's say kalau korang nak pin certain landmark yang korang nak patah balik, nak tengok. Bagi aku fungsi ni sangat the best. Walaupun aku tak fully utilize lagi, tapi mungkin aku akan buat untuk next video. Lepas tu, dari segi GPS pula, dia ada 3 mode tau, iaitu Endurance, High dengan Daily. So meaning, let's say kalau korang set kepada Endurance GPS, dia boleh ada ketahanan bateri sampai 65 jam. Let's say kalau korang set kepada High pula, dia boleh tahan sampai 53 jam. So at the same time juga, let's say macam aku set GPS aku kepada mode Daily, dia tak terlalu precise sangat. Bateri dia boleh tahan sampai 24 hari. Bagi aku ini dah lebih dari cukup. Korang bayangkan, anywhere korang pergi, korang akan sentiasa di-track oleh GPS, so that bila dah transfer masuk apps, korang boleh monitor everything. Maksudnya ini satu good news. Let's say kalau korang selalu yang join marathon kan, so bila dah set GPS kepada more precise, bateri boleh tahan sampai 2 hari. Bukan semua jam tau yang ada. Let's say kalau korang on everything kan, geolocation, bateri boleh tahan sampai macam ni. Lepas tu juga dari segi sensor, jangan cakap, everything dah lengkap. Dia ada heart rate, lepas tu ada blood oxygen, dia boleh kira kalori, kira macam-macam. Dia umpama macam ada satu alat yang sentiasa monitor kesihatan korang. Let's say kalau korang dah view everything dekat dalam dia punya apps dia, macam-macam data akan keluar, so that korang boleh faham lagi apa yang berlaku dekat tubuh badan korang. Yang paling best untuk jam ni, dia ada built-in map juga. Let's say kalau korang pergi somewhere yang offline, memang tak ada internet, tak ada data, bila korang dah download map dekat dalam, korang boleh navigate. Siap boleh touchscreen, siap boleh view map, topografi lagi. Bagi aku fungsi ni sangat function. Let's say kalau korang yang very adventurous, pergi somewhere yang memang line pun tak ada, berbekal dengan GPS dan offline map, korang boleh navigate and korang boleh tahu dekat mana korang ada sekarang. Lagi satu juga, let's say kalau korang banyak travel, jam ni juga akan bagi real time weather alert tau. Dia boleh kira lah macam air pressure, ribut nak datang ke tak, so that korang boleh tahu in advance. And semua ni senang, hanya boleh diakses melalui jam. Hanya sekali scroll je, semuanya korang boleh tengok. Last but not least, let's say kalau korang someone yang sangat adventurous, mementingkan bateri, nak smartwatch ataupun jam sukan yang ada bateri yang sangat bagi aku sangat panjang, even though GPS sentiasa on, which is dia boleh tahan sampai 24 hari. And mengikut pengalaman aku dah pakai hampir sebulan pun, bateri ada lagi 30%. Yang display dia walaupun duduk bawah cahaya matahari pun sangat cerah. Coros Apex 4 ni is one of the watch yang korang boleh consider, sebab nombor 1 bukan setakat brand dia yang dah established. Nombor 2, dia sangatlah ringan sebab dia buat dari titanium. So macam biasa, let's say kalau korang nak ada apa-apa soalan, korang boleh dari tanya. And macam biasa, stay tuned for next review. Macam